Cerita apa je kau nak tahu? Tak ada apalah. Lah cerita pasal semalam ke? Dia ada balas apa-apa tak? Semalam. Oh, pasal ustaz tu. Ha. Oh, pasal ustaz. Ada. Ada semalam. Ada. Kita orang borak-borak. Macam-macam tau. Pasal aku bagi tahulah yang aku nak pergi umrah. Lepas tu dengar dia memang excited lah. Excited? Excited. Oh, ya ke? Lepas tu dia cakap apa lagi? Lepas tu dia cakap, kau ni mana boleh cerita ni? Rahsia orang pecinta. Tak boleh cerita dengan kau. Tapi pendek kata lah, kita orang borak sampai pukul berapa tau. Memang lama kita borak sampai aku tak ingat beberapa hilang ingatan. Yang best lah borak dengan ustaz. Untunglah. Sangat untung. Aku tak sabar weh nak pergi umrah ni. Kenapalah lambat sangat approve visa tu kan? Kau doa sikit cepat approve. Okeylah. Aku tengok dia pun dah kenyang sebab teringat semalam kan bercakap macam terus kenyang. Mungkin setahun aku kenyang. Aku nak pergi tengok apa? Barang apa nak bagi kat ustaz. Allah, kau makan ni. Kau pun dah kurus dah. Itulah. Rasa kenyang juga ni ha. Kau kenyang? Kau kenapa? Tak apalah. Mungkin kau lebih suka dia daripada aku. Aku tak kisah. Asalkan kau bahagia, Jazlan. Cuma aku tak sangka kau macam ni. Aku betul-betul tertipu dengan kewarakan kau selama ni. Okey? Aku takkan harap apa-apa lagi daripada kau. Kerja mutawif ni tak sama macam kerja office tau. Saya faham bab tu. Jangan risau. Patah lagi kita ni bekerja di rumah Allah kan. Cabarannya besar sebenarnya. Saya nak apply kerja mutawif ni sebab saya nak bantu mak saya. Saya tak nak susahkan dia. Cuma keadaan saya sekarang ni sebab saya pelajar, jadi masa saya tu agak terhad.